Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatihil lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Pertama sekali marilah sama-sama kita memohonkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah inayahnya sama-sama kita dapat berkumpul berada di dalam salah satu daripada taman surga. InsyaAllah kita akan menyambung kitab An-Nafahatur Rahimiyah fil Adhkaril Yawmiyah pada muka surat 119. Kitab saya tak ada. Kursus sini, kursus 119. Baca. Bismillah. Doa untuk kesembuhan pesakit. Doa untuk kesembuhan pesakit. Doa yang ke-43 untuk kesembuhan pesakit. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa. Ya Allah, ya Tuhanku, Tuhan kepada seluruh manusia, hilangkanlah kesakitan. Isfi anta syafi la shifaa illa shifauka. Sembuhkanlah, hanya Engkaulah Maha Penyembuh. Tiada kesembuhan melainkan hanya kesembuhan-Mu. Shifaan la yughadiru saqama. Kurniakanlah kesembuhan yang tidak meninggalkan kesakitan. Ini doa apabila kita pergi menziarahi orang yang sakit. Kita pergi ziarah orang yang sakit, jadi apa yang kita nak baca, kita baca yang ni. Kalau kita sebenarnya sakit, belakang ni doa yang ke-44. Kemudian yang kedua boleh juga dibaca untuk pesakit ataupun orang yang sakit, orang yang kita ziarah. As'alullahal 'azim rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyaka. Baca 7 kali ni pendek lagi ni. As'alullahal 'azim, dan aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia. Rabbal 'arsyil 'azim, Tuhan kepada arasy yang mulia. An yashfiyak, agar ia menyembuhkan akan dikau. Kau tu orang yang sakit. Baca sebanyak 7 kali. Ada setengah riwayat menyebutkan sesiapa yang membaca doa ini, Allah akan menghindarkan kita, kalau kita yang baca, apabila kita ziarah orang yang sakit, baca doa ini, Allah akan menghindarkan kita penyakit yang ditimpa kepada pesakit yang kita ziarah. Apabila kita baca doa ini, As'alullahal 'azim rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyaka. Di samping kita memberi semangat
kepada orang yang sakit. Biasanya orang yang sakit, dia akan sakit lah, dia akan hilang semangat. Maka apabila kita ziarah, di samping membawa rahmat, dalam masa yang sama ia secara tidak langsung memberi semangat, menyeronokkan, menyebabkan orang yang sakit itu gembira dan seronok. Kadang-kadang yang menziarahi itu kalangan sahabat handai dia, orang-orang yang rapat, orang yang dia yang seronok lah. Apabila dia main, pergi segar sikit. Dan antara adab, ada banyak adab yang disebutkan dalam kitab ketika menziarahi orang sakit. Ketika menziarahi orang yang sakit, antaranya adab iaitu tak boleh lama-lama sangat, kerap sangat pun tak elok juga. Kerap sangat pun tak elok juga. Jadi waktu tu pula waktu yang sesuai, jangan lama sangat. Memanglah dia seronoklah kita main. Dia pun nampak segar, tapi lama sangat menyebabkan dia jadi waktu rehat dia kurang. Kalau dalam kitab fiqh disebut boleh apabila orang tu sakit, kita ziarah dia. Apabila kita ziarah dia, dia jadi segar, sehingga ada keadaan yang mengharuskan kita ni tak perlu, tak wajib pergi sembahyang Jumaat. Jadi ada keadaan-keadaan yang tertentu yang mana kita boleh tinggal Jumaat kerana nak ziarah orang sakit apabila orang tu jadi ni. Adalah syarat-syarat dia, kena tengok balik, rujuk balik dalam kitab-kitab fiqh sampai tahu tu. Jadi ketika menziarahi orang sakit, kena tengok keadaan, tengok masa dan tengok tempoh masa dia banyak. Kena minta izin lah dengan waris dia. Ada setengah waris dia tak bagi ziarah langsung pun ada juga. Kena ambil pertimbangan dia juga. Banyak perkara kan. Yang penting iaitu kita mendoakan sakit. Di samping kita pun dapat kebaikan juga. Ada sebuah hadis disebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Abu Daud, "Ma min rajulin ya'udu maridan illa kharaja ma'hu 70,000 malakin yastaghfiruna lahu hatta yusbiha." Ma min rajulin ya'udu rajulan mumsiyan. Tidak ada seorang lelaki apabila dia menziarahi orang yang sakit pada waktu petang, kecuali keluar bersamanya 70 para malaikat. Kita ziarah orang yang sakit pada waktu petang, para malaikat 70,000 malaikat akan keluar dan memohon keampunan untuknya. Untuk siapa ni? Untuk, kalau kita yang ziarah, kita untuk kita lah. Wa kana lahu kharifun fil jannati wa man ataahu musbihan kharaja ma'hu 70,000 malakin yastaghfiruna lahu hatta yumsiya wa kana lahu kharifun fil jannah. Kemudian apabila kita ziarah pula pada waktu pagi, keluar bersama kita 70,000 malaikat mendoakan istighfar untuk kita. Jadi itu kelebihan menziarahi orang yang sakit. Dan kalau kita nak orang ziarah kita ketika sakit, kita pun kena rajinlah juga ziarah orang sakit. Orang sakit kita tak rajin ziarah, tiba-tiba kita sakit, kita nak orang ziarah kita, itu payahlah. Kalau setengah masjid, kalau masjid kampung saya, kalau tahu orang sakit, dia akan tetapkan satu waktu, jadi ahli Jumaat,
yang geng-geng masjid lah, geng orang tua-tua, zikir-zikir masjid satu waktu yang sesuai, pergi ramai-ramai. Jadi sekali kalau nak pergi seorang-seorang mungkin segan apa kan, jadi pergi ramai-ramai. Jadi ramai-ramai itu pakat boleh dapat fadilat masing-masing, dapat kelebihan 70,000 malaikat memohon keampunan. Dan kita juga dituntut minta doa daripada orang yang sakit. Antara doa yang mustajab, doa orang yang sakit. Antara doa yang sakit. Jadi kita pergi ziarah orang sakit, kita minta doa orang sakit. Biasanya orang sihat, orang sakit lah, tolonglah doa dengan saya no. Kita sakit, kita suruh kawan kita doakan untuk kita. Tapi ramai yang tak perasan, yang tak tahu bahawasanya orang yang sakit juga doa dia mustajab, sebab dia ditimpa musibah. Dia ditimpa musibah, ujian, pahala dia banyak, boleh jadi pahala dia lebih banyak daripada kita, dan dosa dia tu berapa banyak dosa yang Allah Ta'ala ampunkan. Jadi minta Allah Ta'ala, kita minta dia doakan juga untuk kita. Ada seorang sahabat yang namanya Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dia ditimpa penyakit sakit buasir. Dia sabar sakit buasir sehingga malaikat menziarahinya. Malaikat datang ziarah dia. Malaikat datang ziarah dia. Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Jadi ulama menyatakan antara bentuk sabar ni ada banyak jenis. Salah satu sabar as-sabru 'alal bala'at wal masa'ib, bersabar di atas musibah. Ada jenis sabar as-sabru 'ala ta'at, sabar di atas melakukan ketaatan. Ada jenis sabar di atas menjauhi maksiat pun kena sabar juga. Kalau tak sabar dia akan melakukan maksiat. Buat ketaatan pun kena perlu pada kesabaran. Macam solat tarawih pun kena sabar. Tak sabar 8 rakaat cabut, tak sabar lagi tak sembahyang tarawih. Apa-apa kebaikan kena perlu kepada kesabaran. Sembahyang fardu kita dah jadi biasa dah, tak ada apa lah. Tak gaduh nak kena teruk mana-mana kan. Jadi tak susah, tak payah sembahyang. Tu yang orang kata bila kita dah selalu sembahyang, kalau kita dah selalu sembahyang, jadi kita tak payah sembahyang. Apa maksud tak payah sembahyang? Sebab kita tak ada rasa sembahyang tu payah. Bukan tak payah sembahyang tu tak sembahyang, sebab kita dah jadi biasa. Adapun orang yang tak biasa sembahyang, jenis tak sembahyang, bila nak sembahyang tu perlukan kepada kesabaran. Tambah nak kena sembahyang subuh, nak bangun, bukan jalan-jalan orang lah juga. Sembahyang asak-asak pun susah juga. Sebab orang balik kerja, kalau nak balik kerja, itu yang salah satu hafizu ala salati was salati wusta. Tuhan suruh hendaklah kamu menjaga, memelihara sembahyang dan sembahyang wusta. Jadi antara salah satu tafsiran solat wusta pertengahan tu merujuk kepada solat asar. Dia tengah antara subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, di tengah-tengah. Ada kelebihan yang tersendiri yang ada pada solat asar, sehingga Tuhan asingkan selawat, hendaklah kamu menjaga solat-solat. Kalau berhenti setakat itu pun dah termasuk dah 5 solat fardu tu. Tapi Tuhan sebut juga was-salatil wusta, menandakan ada kelebihan yang tersendiri pada solat wusta ini. Sebab kadang-kadang orang tak ambil berat. Solat yang orang ambil ringan, waktu asar kalau nak balik kerja, itu journey lah, nak pergi ke pasar lah, sehingga kan mayang malam kau lah, atau tak sembahyang pun. Jadi bersabar
Antara jenis kesabaran juga iaitu as-sabru 'alal masaib, bersabar di atas musibah. Bersabar di atas musibah. Ada seorang sahabiah perempuan, dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berdoa dan minta agar disembuhkan penyakit. Perempuan tersebut dia kena penyakit sawan. Sampai satu masa dia jadi rebah, jatuh, tak sedar lari. Ya Rasulullah, inni la asra'u. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ni asra', surah. Dia jadi sawan lah, tak sedar, jatuh. Maka dia jumpa dengan Nabi, suruh Nabi doa agar diberikan kesembuhan. Dia tahulah Nabi kalau doa memang jadilah, mustajab kan. Tapi Nabi kata, kalau aku nak doa boleh, dan penyakit engkau akan diberikan kesembuhan, akan hilang. Tapi kalau kamu bersabar, kamu akan mendapat syurga. Kalau diberikan kesembuhan, belum tentu syurga lagi, boleh jadi dapat, boleh jadi tak dapat. Tetapi kalau kamu bersabar di atas penyakit ini, kamu akan mendapat syurga. Perempuan tersebut seorang yang bijak, dan dia memilih kata, kalau macam tu aku nak yang nombor 2 lah, sabar. Cuma satu saja, ketika aku jadi tak sedar, jadi sawan, jatuh, kadang-kadang menyebabkan aurat aku tersingkap, tudung terbuka, kain selak kan. Maka doakan agar ketika aku jadi timpa penyakit tu, dia main dalam biar jadi aurat aku ni terjaga. Maka dah Nabi doa yang tu je lah. Doa kalau dia kena sakit, maka dipelihara aurat dia. Ada kisah yang lebih kurang sama juga. Ada orang yang lain, sahabat yang lain, dia buta, minta dengan Nabi, minta dengan Nabi berikan kesembuhan, dan dia memang nak kesembuhan sungguh. Nabi doa dan diberikan kesembuhan. Banyak kalau kisah-kisah tentang orang yang sakit, sahabat yang sakit macam-macam, main jumpa dengan Nabi. Ada yang jenis mata terkeluar dalam peperangan, dalam perang. Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu, mata dia terkeluar perang, kena pedang, jadi tempat pegang mata tu dah ni jatuh keluar. Jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi masukkan semula mata dia, mata tu jadi elok, dan mata yang Nabi masukkan tu lagi cerah daripada mata yang satu lagi. Lagi cerah daripada mata yang satu lagi. Banyak yang sakit macam-macam, yang buta tengok, buta asal, ada yang buta kerana racun, kena bisa, kena ni dia telok pulang, buta. Nabi doa diberikan kesembuhan. Ada yang mati pun ada, yang mati kemudian hidup semula. Mak dia mai jumpa dengan Nabi, Nabi doa hidup semula. Itu mukjizat lah. Mukjizat Nabi macam-macam. Ulama membuat perbandingan mukjizat Nabi dengan mukjizat Nabi-Nabi yang terdahulu. Macam Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar, tak terbakar. Nabi pernah tak berlaku Nabi ni tak terbakar? Kat Nabi sendiri ni tak pernah berlaku lagi lah orang bakar Nabi. Tetapi sahabat Nabi pernah. Orang main bakar sahabat Nabi. Salah seorang sahabat Nabi dibakar oleh pihak musuh, lalu tak terbakar. Nabi pun bersyukur, kata alhamdulillah. Nabi berdoa, ya naru kuni bardan wa salaman kama kunti li Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu api yang sejuk seperti mana kamu menjadi api yang sejuk dan selamat untuk Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi kisah yang sama juga, ada sahabat yang lain kena bakar. Nabi memuji, alhamdulillah segala puji bagi Allah
yang telah mengurniakan kalangan umatku kelebihan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim AS. Dibakar tapi tak terbakar. Jadi itu namanya, kalau berlaku kepada sahabat namanya karamah. Berlaku kepada Nabi benda yang pelik namanya mu'jizat. Jadi sama hebatlah sahabat dengan Nabi? Tak, lain. Dari segi status Nabi pelik. Walaupun benda yang khariqul adat, benda yang pelik ni bukannya semestinya pada orang yang baik, orang yang jahat pun boleh juga berlaku yang pelik, cuma nama dia yang nama lain. Kalau berlaku kepada Nabi namanya mukjizat, kalau benda yang pelik berlaku kepada para wali namanya karamah. Kalau benda yang pelik berlaku kepada orang-orang biasa, orang kampung biasa, boleh tak? Boleh. Namanya ma'unah. Namanya ma'unah pun pelik juga. Kalau berlaku kepada orang jahat namanya sihir. Ada yang namanya ihanah. Macam Musailimatul Kazab. Musailimah Kazab, dia itu namanya ihanah. Dia mengaku sebagai Nabi. Kemudian orang kata, tu telaga kami ni ayam tak ada, tinggal sikit je lah. Tolonglah buat macam mana pun. Dia kata Nabi SAW kan ada mukjizat ayam pula kot tangan. Jadi orang minta lah dengan dia, kok dia boleh bagi ayam ke telaga tu. Dia pun pergi tengok telaga, ayam tinggal sikit, dia pergi ludah ayam jadi kering terus. Daripada ayam sikit jadi hilang terus. Pun pelik dia juga, namanya ihanah. Jadi sebaliknya. Jadi sihir itu benda yang tak elok, ada sya'wadah pun lebih kurang semua nama dia. Kesimpulannya kesemuanya benda yang pelik. Jadi semata-mata benda yang pelik ni kita tak boleh terpedaya. Boleh jadi, kalau orang mendakwa boleh jadi betul, boleh ditipu. Kalau betul pun bukanlah bukti orang tu sebagai wali. Boleh jadi dia bukan wali, sihir. Nak tahu wali tak wali kena tengok dia punya syariat dan pegangan agama dia. Dia semayang ke tak semayang? Kalau semayang syariat dia jaga, dia tak bagi ayak kaki dia bagi minum ke, itu betul lah. Tapi kalau benda pelik, tapi suruh minum ni ayak kaki saya ni, itu macam walik kan. Dan yang sama waktu dengannya lah, ayah ping ke apa. Jadi yang tu kita, walaupun berlaku benda yang pelik, berlaku sungguh, tapi itu bukan namanya karamah ke apakah. Benda yang pelik, semata-mata pelik, bukan bukti kebaikan orang tu. Boleh jadi benda tu baik, betul, orang tu boleh jadi sebaliknya. Jadi nak menentukan orang tu ini apa, rapat dekat dengan Allah, kena tengok dia pergi syariat dia. Syariat itu yang kita nak ikut. Ada juga para wali, yang wali Allah, dia memang wali sungguh, tetapi kita tak boleh ikut dia. Kita tak boleh ikut apabila tindakannya tu bertentangan dengan syariat. Macam dia wali, bukan dia tak. Contoh kisah macam Hallaj, dia mendakwa ma fi jubati illallah. Dia wali ni kadang-kadang dia sampai satu tahap, dia jadi fana. Sedangkan fana ataupun majzub, dia hilang kesedaran. Dia ingat Allah. Jadi ketika tu benda perbuatan yang di luar daripada kawalannya. Dia pergi jalan tak pakai seluar ke, dia kencing. Sebab dia tengok mungkin lembu je semua ni, dia nak kencing lah pada orang. Dia tu memang wali sungguh, tapi dalam keadaan tak sedar. Dia ingat Allah ya. Orang tengok, boleh dia ikut dia? Tak boleh, sebab bertentangan dengan syariat. Dia memang bertentangan dengan syariat. Kencing mata, kencing depan orang, salah kan? Tapi bagi dia tak salah lah, sebab dia tak sedar. Macam orang gila. Nak abang kata tadi buat cerita pasal benda yang karamah,
Cerita pasal itu tadi, doa diberikan kesembuhan. Kalaulah Tuhan makbulkan, makbulkan. Kalau tidak dimakbulkan doa, maka orang paling kurang dapat pahala. Pahala berdoa dapat pahala dah. Berdoa dapat pahala kerana atas kesabaran. Dan doa yang ke-44, surat 120, doa pesakit untuk dirinya, letakkan tangan di tempat sakit, kemudian bacakan doa berikut: Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaannya dari keburukan segala penyakit yang aku sedang rasakan dan aku takuti. Baca ulang sebanyak 3 kali. Disebutkan dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullah. Bismillah 3 kali, kemudian baca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi, aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaannya, min syarri ma ajidu wa uhadiru, dari keburukan segala penyakit yang aku sedang merasakan dan aku takuti. Kita letaklah tangan kita tempat yang kita sakit. Sakit kepala, letak tangan di kepala. Sakit dada, sakit lutut ke, sakit macam-macam. Ada yang sakit, ada orang yang sakit gastro, macam-macam ada. Sakit 3 serangkai, 4 serangkai, 5 serangkai, banyak rangkai. Doa lah. Paling kurang bila doa tu, kalau Tuhan berikan kesembuhan, alhamdulillah. Kalau tak berikan kesembuhan, paling kurang kita diberikan ganjaran pahala. Doa tu pun dah dapat pahala. Doa mukhul ibadah. Ya, Nabi kata doa merupakan mukhul ibadah, otak bagi ibadat. Jadi ibadat-ibadat ni doa. Semua ibadat yang dilakukan, inti dia tu adalah diisi dengan doa-doa. Jadi kalau kita berdoa, itu adalah merupakan satu bentuk ibadat. Ibadat diberikan ganjaran pahala. Kemudian 45 antara yang disunatkan juga membaca ketika ditimpa musibah, sakit ke apa-apakah, itu secara umum lah musibah, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sendiri ke ataupun kita dengar cerita daripada orang lain, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukannya mesti untuk orang mati, cuma bila nak tulis status tu, itu tak payahlah nak takut orang salah faham pula. Kawan kita masuk hospital, gambar ada hospital, kemudian kita pula tulis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat mati dah. Padahal kawan tu baru sakit lutut tak mati pun lagi. Jadi sebut je lah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sebagai satu doa, sebagai bacaan ketika ditimpa musibah. Tak perlulah nak tulis ke benda Facebook, nanti orang takut orang salah faham. Ada orang yang jenis cerita dia mati tu dah 2-3 kali, padahal tak mati-mati pun. Ada jenis orang yang orang kata kalau cerita orang tu mati tapi sebenarnya tak mati lagi, itu tanda umur panjang. Allah alam. Kemudian muka surat doa yang ke-45, doa orang yang hampir mati atau sudah putus asa untuk hidup. Ada juga doa yang memang dah sakit teruk sangat. Ada orang yang tua-tua nak mati tapi tak mati. Ada 2-3 orang juga. Jenis gitu. Ada yang saya jumpa pun ada. Dia ingat mati, memang nak mati tapi tak mati. Ada yang tulis ke Facebook pun ada juga.
saya sudah mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi gambar tu ada kala kawan-kawan kau tak mati lagi ni sebab bukan hitam putih. Maksudnya dia malah sakit-sakit, berumur lah juga. Memang dia mungkin dia dah bersedia untuk mati, tapi nak mati tak mati-mati lagi kan. Bukan sakit teruk mana pun, tapi dah nak mati tapi tak mati-mati lagi. Macam-macam yang tu pun ada yang orang tua, yang tua sungguh tapi dah meninggal lah, dah meninggal dia dah terletak bab mati. Dia ada juga doa yang mana hampir mati ataupun sudah putus asa untuk hidup, iaitu yang pertama, Allahumma a'inni ala ghamaratil mauti wa sakaratil mauti. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku dalam menghadapi kesukaran mati dan kedahsyatan mati. Sakaratil maut, sakarat maut, dah sakarat, dah jadi bahasa Melayu sakaratil maut. Daripada bahasa Arab bahasanya sakaratil maut, kedahsyatan mati. Sukar, dahsyat, sukar. Sukar-sukar ni pun daripada bahasa Arab juga ni. Ada sukarun, itu gula. Sakarat, kedahsyatan, kehebatan mati. Bahasa Melayu ambil jadi sukar, susah. Kemudian ya Allah, yang doa yang kedua juga boleh, Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ini doa yang Nabi baca. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah daku, kasihanilah daku, wa alhiqni birrafiqil a'la, dan sertakanlah daku dengan para malaikat dan hamba-hambamu yang soleh. Rafiqil a'la, kalangan para malaikat ataupun hamba-hambamu yang soleh. Peringatan disunatkan bagi orang yang dalam keadaan nazak hampir mati memperbanyakkan mengulang kalimah la ilaha illallah. Dia sendiri ulang. Dia sendiri ulang. Kita yang hidup jangan paksa dia. Jangan paksa dia. Ada la ilaha illallah. Kalau dengan kita inilah ingatkan ke dia, bolehlah kita ingatkan dia sebut la ilaha illallah. Jadi doa untuk permudahkan mati. Jangan doa matikanlah aku, mati. Jadi doa pun ada adab dia. Nak mati pun ada adab dia. Minta mati dalam keadaan senang. Bukan terus doa matikan aku. Yang teruk lagi bitarjul bangunan, itu lagi dah teruk. Jadi orang yang bunuh diri ni, orang yang berputus asa daripada rahmat Allah. Apa hukum dia bunuh diri? Bunuh diri ni satu dosa. Tapi bukanlah bermakna dia tu keluar daripada Islam, dia tu jadi orang Islam. Kena tengok. Jadi kita, kalau dia tu orang Islam, kita bersangka baik, dia tu masih lagi ada iman. Jadi kena uruskan jenazah dia dengan cara orang Islam. Kadang-kadang ada yang mati tergantung, tapi mungkin orang bunuh dia ke, macam Sota TV kan, ada Hindustan ke, Tamil ke, ada Korea ke, orang bunuh kemudian dia pergi bergantung. Ada yang memang bunuh diri sungguh, ada yang memang ketika sebelum dia meninggal dunia tu jadi hilang kewarasan, tak betul. Dia pergi gantung. Ada kekeh yang di Kuala Muda, dia kampung tergantung. Ustaz kan apa, ayah dia tu orang ni, anak dia tu. Jadi dia tu orang kata sebelum meninggal dah dia macam tak betul dah lah. Jadi kewarasan dia dah hilang, mati tergantung. Jadi sebab dia mati apa pun cara, tak payah tanya akal. Apabila dia orang Islam, kita uruskan jenazah dan cara orang Islam.
Boleh juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ada doa untuk dia mati. Dia pun ada juga doa untuk bagi mati. Dia kata dia minta doa mati di tanah bersama dengan Nabi di Madinah. Ada antara doa-doa juga yang dituntut kita ketika pergi ke Mekah, Madinah. Kita doa agar dimatikan kepada di tanah haram, sama ada Mekah ataupun di Madinah. Boleh doa mati di tempat yang elok. Doa bila meninggal dunia tempat yang elok dan dikebumikan bersama dengan orang yang baik, ada faedah ke? Ada faedah dia. Apabila dikebumikan di tempat yang elok bersama dengan ahli-ahli kubur yang elok, yang baik-baik, maka kita sebagai jiran dia pun akan mendapat kebaikan juga. Berjiran dengan orang yang baik, itu ulama kata, apabila berjiran dengan orang yang baik, dengan ulama, dengan orang yang soleh, ketika di dunia dapat kebaikan. Kita jiran kita ni orang yang pemurah, dia duk bagi kita balik, dia bagi buah apple, buah durian. Jadi kita dapat manfaat daripada kebaikan. Kalau kita tak ada di rumah, hujan, dia pergi tolong ambil baju ke, tolong sampah-sampah ke halaman, alang-alang. Jadi di dunia dapat kebaikan apabila berjiran dengan orang yang baik. Dah mati pun sama. Apabila meninggal dunia, sebelah kubur kita ni orang yang baik, orang mai ziarah dia, orang mai selalu mai ziarah dulu. Biasanya kalangan ulama, orang yang baik diziarahi oleh ahli keluarga ataupun sahabat andainya orang yang kenal. Kita akan mendapat manfaat daripada doa orang yang menziarahi kubur dia. Malaikat rahmat turun, rahmat Allah turun pada kuburnya. Kita yang duduk sebelah pun akan mendapat tempiah berjiran di kubur, berjiran di kubur. Kalau jiran kubur kita ni orang yang jahat, kena azab, dia punya bahang dia tu pun tak silap bulan boleh terasa juga jiran dia. Maka oleh sebab tu penting untuk mencari jiran hidup ni. Boleh dah cari, jiran dah mati ni payah nasib kan. Nasib kalau di meninggal dunia di Mekah, Madinah, di tempat-tempat orang baik lah, di Ma'la, tak ada masalah. Tapi kalau di Malaysia ni, nasib lah tempat kubur kita tu. Hidup boleh pilih. Ulama ada pepatah Arab kata, al-jar qabla ad-dar, jiran sebelum, hendaklah kamu mencari jiran, kenal dulu jiran, dan sebelum mencari rumah. Cari rumah zaman dulu boleh lah, nak buat rumah, cari tanah tu banyak kan. Sekarang ni payah nak cari rumah, payah, mahal. Jadi nasib dapat jiran baik, okey. Jiran yang tak baik, jiran depan, jiran depan jenis menangis dadah, belakang, kiri, kanan, lebih kiri kanan semua. Depan pencuri, belakang menangis dadah, kanan, itu memang teruk lah. Jiran jenis mak rempit, duk beki motor, itu pun teruk juga tu. Dia duk test motor. Rumah saya ni jenis orang taman, Hindu banyak juga. Asal itu tanah-tanah orang India buat perumahan, jadi ramai juga orang India, Cina pun ada, Melayu pun ada. Di depan lain rumah tu ada rumah India pun ada, rumah depan sekali, kemudian ada tanah lapang. Mereka buat tokong, tak tahu tokong tu yang
yang halal ke, toko haram ke, toko pasal pakai buat je tu. Jadi dia buat malam-malam yang tentu ada kan dia kerak juga. Ada waktu time musim dia pokok qasidah. Dia pokok qasidah dengan gendangnya. Mula-mula tu bising tapi dah selalu dengar, kita buat relax lah. Anak-anak pun dah biasa dah, boleh tidur. Dia kadang-kadang sampai buat pagi isyak tu. Sampai lah kat pukul 11 kot tu. Anak-anak saya kena tidur awal. Pagi isyak tidur lah. Dia bunyi gendang tapi tiba dah biasa lah, boleh tidur. Ada jiran dah kawan, dia tak kahwin lagi. Dah kahwin dah, tak ada anak ni. Kita tak boleh duduk, pindah cari rumah tempat lain. Bising. Kita dah selalu dengar. Cuma tak mengapai lah mereka nyanyi lagu apa. Gendang tu dah selalu dengar. Jadi nasib lah, nasib. Kalau boleh duit banyak, boleh dah cari rumah jiran yang elok-elok. Tapi di dekat dengan masjid ke surah, kata duit tak banyak mana nak cari rumah pun payah. Tempat yang paling kurang tempat yang elok lah. Tengok jiran kita ni siapa. Kemudian doa berkaitan dengan hujan. Berkaitan dengan hujan. Doa ketika mendengar burung, doa ketika turun hujan, hujan lebat, hujan tak lebat. Ada 2, 3, 4 jenis doa ni. Cukup sekadar tu yang boleh kita keluar. Allah Subhanahu wa taala, saya cukup sekadar tu yang boleh kita kongsikan pada malam ni. Yang baik daripada Allah salam saya mohon ampun dan maaf. Aku qauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.